Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat bertemu lagi dalam resepi Kak San. Teringin pula nak makan kuih tepung gomak. Atau mula kita buat kuih tepung gomak. Rasanya lembut dan sedikit kenyal. Sedap sekali rasanya. Sebelum tu, jangan lupa like dan subscribe resepi Kak Sal. InsyaAllah, Kak Sal akan share lagi banyak lagi resepi yang menarik. Terima kasih ya. Jom kita masak. Mula-mula, kita kena sangai dulu tepung kacang hijau ni. Tepung kacang hijau ni, Kak Sal gunakan brand Babas. Sekarang, sangailah tepung kacang hijau ini lebih kurang 5 minit. Menggunakan api yang kecil. Jom kita masak inti kelapa pula. Sekarang masukkan 1 cawan gula merah. Kak Sa suka guna yang gula merah yang sebut ni sebab gula merah ni membuatkan inti kita cantik. Lepas tu masukkan setengah cawan gula. Masukkan juga 3/4 cawan air dan sehelai daun pandan. Kacau rata dan kemudian sehingga gula kita larut. Bila gula dah larut, tutup api. Kemudian tapiskan gula merah ni. Takut ada benda asing dalamnya. Masukkan air gula yang kita tapis tadi ke dalam periuk. Sekarang masukkan 1 sudu kecil garam. Masukkan 1 helai daun pandan. Kacau sebentar. Masukkan 1 biji kelapa. Kelapa ni ambil yang putih aja ya. Atau 250 gram kelapa. Kemudian kacau sebati. Bila dah nampak air kering sedikit, masukkan 1 sudu besar tepung gandum. Tujuannya ialah untuk menjadikan inti kelapa kita sedikit kental. Bila dah nampak inti kelapa ni dah kering macam ni, dah masak lah ni. Boleh tutup api. Kemudian sejukkan inti kelapa ni. Bila dah sejuk, bulat-bulatkanlah inti kelapa ni macam ni. Kak Sa bulat-bulatkan aja macam ni. Tapi kalau kamu nak timbang pun boleh. Timbang dalam 13 gram. Buatlah sampai selesai. Sekarang, jom kita buat dough tepung gomak. Masukkan 3 cawan tepung pulut. Masukkan 1/4 cawan tepung gandum. Masukkan 1 sudu kecil garam. Lepas tu kacau sebati. Dengan perlahan-lahan masukkan 1/2 cawan santan kelapa. Akak guna santan kelapa yang cair aja. Tapi kalau nak pakai santan kotak pun boleh. Gunakanlah setengah cawan santan kotak. Selebihnya gunakan air biasa. Penggunaan santan ni anggarannya boleh jadi lebih kurang 1/2 cawan. Gaullah tepung ini perlahan-lahan sehingga menjadi seketul dough yang lembut. Macam ni lah rupa dough ni. Tabur sedikit tepung pulut di atas pinggan yang kosong. Bila kita letak kuih rang, idaklah dia melekat. Sekarang ambil sedikit dough, anggaran 29 gram. Kalau timbang lah, tapi Kak Sa tak timbang pun. Lepas tu buat lubang macam ni. Masukkan inti kelapa yang kita bulat-bulat tadi. Buat dengan perlahan-lahan. Lepas tu lepaskan sedikit macam ni. Dah jadilah macam ni tepung gomak.
Panaskan air sehingga mendidih. Masukkan selai daun pandan. Bila air dah mendidih, masukkan kuih yang kita buat tadi. Bila kuih ni dah timbul, biarkan 1 minit supaya kuih betul-betul masak. Lepas tu, bolehlah diangkat. Toskan dulu, kemudian masukkan terus ke dalam tepung kacang hijau tadi. Gaulkan kuih tepung gomak ni ketika panas-panas supaya tepung kacang hijau melekat dengan elok. Alhamdulillah, kuih pun dah siap. Bolehlah kita makan. Rasanya lembut dan sedikit kenyal. Dan rasanya berlemak datang daripada tepung pulut dan santan. Gabungan santan dan tepung pulut ni membuatkan rasanya berlemak dan ditambah pula dengan inti kelapa yang manis. Menggunakan gula merah amat sedap sekali. Ateh, mula kita makan. Jangan lupa baca bismillah.